Top 7, 7 negara paling busuk dan paling kotor kat dalam dunia. Ni adalah 7 negara yang korang tak nak pergi. Otherwise korang akan nampak orang buang air kecil, air besar dekat tepi-tepi jalan kan. Ni negara yang paling busuk lah kan. Tak ada gambar, nak letak gambar pun gelilah kan. So nombor 7 negara paling busuk dalam dunia adalah Nigeria. Ni satu negara Afrika. Nigeria ni ada masalah dengan dia punya sistem kumbahan dia, dengan sistem pembuangan sampah dia lah. So kalau korang pergi negara ni, memang korang akan nampak sampah merata-rata dan korang kena jalan atas sampah. Nombor 6 negara paling busuk dan paling kotor dekat dunia adalah Republic of Congo. Ni pun satu lagi negara yang ada masalah sistem air, masalah pelombongan yang berlebihan. Senang cerita antara negara yang paling berpenyakit lah kan. Dan nombor 5, negara yang paling kotor dalam dunia adalah Oman. Tak sangka negara yang hanya ada 4.5 juta penduduk dan negara dia pun agak besar juga, tapi itu pun tak boleh nak kontrol. Lagilah bersebelahan dengan Dubai, Qatar. In fact, rakyat Oman ni lagi sikit daripada rakyat Singapura. Singapura pun dah 5 juta lebih, yang ni baru 4.5 juta. Tapi Oman ni pun ada masalah dengan dia punya sistem sampah dia kan. Dan antara salah satu negara yang paling kotor lah dekat dalam dunia kan. Dan nombor 4, negara paling kotor dalam dunia adalah Afghanistan. Ni negara Taliban yang ban TikTok ni kan. Tapi dia sendiri ada masalah negara paling kotor kat dalam dunia lah kan. Afghanistan ni dia ada masalah air. So orang mungkin boleh minum air lecak ke, air lopak ke. Punca air minuman kat sana memang dah tercemar, dan kat sini pun banyak industri yang boleh mencemarkan udara lah. Tapi dia tak boleh lawan 3 negara yang paling busuk dan paling kotor kat dalam dunia ni. Iaitu nombor 3, negara paling busuk dalam dunia adalah satu negara yang mempunyai perempuan-perempuan, lelaki-lelaki paling handsome, paling cantik dalam dunia. Tapi dia pun salah satu negara yang paling kotor juga dalam dunia, iaitu Pakistan. Siapa suka awet Pakistan kat sini kan? Memang cun-cun. Shah Rukh Khan, Salman Khan tu semua actually supposed to be Pakistan lah kan. Hindi kan, Hindi. So dekat Pakistan ni berjuta-juta orang tak ada toilet dekat rumah dia. So apa yang dia buat? Korang faham-faham lah kan dekat mana dia melepas. Dan nombor 2, negara yang paling busuk dan paling kotor kat dalam dunia ni adalah India. Sebelah Pakistan, supposed to be Pakistan dengan India ni dulu adalah satu negara, tapi dia berpecah kan. Dan India ni adalah negara mempunyai populasi paling besar, paling ramai rakyat dia dalam dunia. Dia baru kalahkan China, lebih kurang 1.4 bilion lebih sikit. So no wonder lah kan dia tak boleh nak kontrol negara dia. Dan dekat India ni ada masalah orang kencing mengata-kata. Memang tak ada masalah kalau korang nak cari orang yang buang air mengata-kata ni, korang mudah untuk korang cari. So kalau korang pergi India ni, memang korang mudah untuk berjalan dekat atas sampah. Dan negara ni salah satu negara top 2 paling busuk dekat dalam dunia. Tapi dia tak boleh lawan negara yang menduduki carta paling busuk nombor 1 dekat dalam dunia. Tapi sebelum tu, follow dulu untuk banyak lagi info-info general knowledge dan tips pasal kereta. Dan nombor 1 negara paling busuk dan paling kotor dekat dalam dunia ni, iaitu Bangladesh.